Malaysia gagal layak ke Piala Asia sebabkan kes pemalsuan 7 player warisan kontroversi. Itu satu tamparan paling epik di era moden bola sepak Malaysia. Sekarang ni aku tak kira Malaysia wajib sampai final ataupun menang Piala AFF yang dijadualkan pada Julai dan Ogos tahun ni. Lepas tu ada FIFA Asian Cup yang dijangka pada September dan Oktober. Kena menang sebanyak mungkin match untuk tingkatkan ranking sebab time ni point FIFA tinggi sikit. Sekarang kita kena move on lah dengan kes tu. Eloklah juga jadi kes macam tu. Kalau tak kena sekarang mungkin akan kena entah bila. Kena sekarang ni, kena awal, dapatlah ambil pengajaran awal. Next kita fokus kelayakan World Cup 2030 dan kelayakan Piala Asia 2031. Walaupun tournament lagi 4-5 tahun, tapi biasanya pusingan kelayakan berlangsung 3 tahun sebelum tournament yang sebenar. So dijangka pusingan kelayakan akan berlangsung seawal tahun 2027 ataupun tahun 2028. FAM ada lebih kurang setahun untuk prepare dan 4 tahun sebelum tournament yang sebenar. Persoalannya sekarang, apa preparation yang sepatutnya dibuat? Ataupun untuk video ni lebih kepada harapan aku preparation yang akan dibuat. Sekarang AFC dalam proses restructure FAM. Harapnya AFC bukan je berjaya reset FAM, reset juga persatuan-persatuan bola sepak negeri dekat bawah FAM sekali. Jauhkanlah FAM dan ahli-ahli persatuannya daripada anasir-anasir politik. Pastikan ahli jawatankuasa yang dilantik orang yang boleh buat kerja, orang yang function, orang yang ada jiwa bola sepak yang sebenar, bukan sekadar pumpang-pumpang dalam bilik meeting sambil makan mihun dengan kari pap. Lepas tu FAM yang baru kena restructure pula piramid bola sepak Malaysia daripada level akar umbi sampailah ke level liga profesional. Improve structure akar umbi, tiru vasi model-model bola sepak yang confirm lah dah berjaya macam Jepun, Korea Selatan, Jerman ke, Belgium ke. Tambah baik dengan culture bola sepak dekat Malaysia ni supaya kita dapat lahirkan player-player generasi-generasi baru yang sentiasa power. Pastikan structure liga bola sepak dekat Malaysia ni stabil dan betul-betul profesional, bukan suam-suam kuku, bukan half professional, half tak profesional. Ketatkan rule financial fair play, club licensing, hak penyiaran, akar umbi, semua benda lah. Kelab-kelab bola sepak dalam Malaysia ni kena ada short term dan long term plan. Bukan sekadar tiap tahun nak aim satu piala je, tapi itu pun tak dapat. Lepas tu, perkasakan player muda dalam liga profesional. Wajibkan kelab turunkan pemain muda dalam match supaya diorang ada exposure. Galakkan juga kelab-kelab ni export player-player lokal ke luar negara. Kalau tak dapat Jepun ke Korea Selatan, at least mulakan dengan negara-negara liga-liga bola sepak dekat Vietnam ataupun Thailand. Kita dah kena start develop next golden generation kita. Sebabnya player-player harapan sekarang, diorang ni semakin tua. Lagi 3-4 tahun diorang akan menjangkau usia 30-an. Takkanlah kita nak recycle player sama je kan. Skuad kebangsaan pun kena ada short term dan juga long term plan. Kita ambil contoh pasukan kebangsaan Jepun lah. 20-30 tahun lepas diorang plan nak jadi juara World Cup. Dengan pembangunan sekarang, nampaknya Jepun ke arah yang tepat untuk mencapai kejayaan tu. Bagi aku, program player warisan dan naturalisasi wajar diteruskan. Bagi aku okey je. Cumanya kena ada syarat yang ketat, kena ada proses yang jelas macam mana nak uruskan program ni. Selain tu, pembangunan player lokal kena juga diperkasakan. Jangan diabaikan terus. Benda dua ni kena jalan seiring. FAM kena lantik lagi sekali ranking consultant untuk kita panjat ranking FIFA balik. Ranking FIFA ni penting lah supaya kita berada dekat pot yang baik dan jumpa pasukan yang baik-baik je dalam kelayakan World Cup ataupun Piala Asia nanti. Jangan pula kerap sangat tukar head coach ataupun technical director, sebabnya benda ni akan mengganggu sikit momentum dan DNA yang kita nak develop dalam skuad kebangsaan. Kalau nak diikutkan, banyak je benda yang nak kena fikir, yang nak kena ubah dalam bola sepak Malaysia ni. Tapi untuk video ni setakat ni je lah. Kalau korang ada pandangan lain, korang komen dekat bawah. Mungkin ada segelintir fans yang memang dah tawar hati dengan bola sepak Malaysia, dah menjirap dengan apa yang berlaku dalam bola sepak Malaysia. Sama je dengan aku yang memang follow bola sepak Malaysia ni. Tapi kita relax je lah.
anggaplah ini sekadar hiburan. Anggaplah drama-drama ni sebahagian daripada hiburan tu. Ini semua dunia je. In fact, sebenarnya di saat macam ni lah bola sepak Malaysia memerlukan sokongan daripada kita, penyokong yang sejati. Bila kita cakap, kita bising-bising macam ni, itu tandanya kita sayangkan bola sepak Malaysia sebenarnya. Kalau kita diam, tak ambil pot je, nanti payahlah sikit. Tak ada check and balance. Pandai pula nanti orang dekat ofis Kelana Jaya tu buat kerja dia. Sedaplah hidup diorang buat kerja, tak ada orang komplain. 100 tahun uruskan bola sepak, tapi kejayaan yelek. Tu je. Bye-bye.